Jadi cabaran itu telah menyebabkan wujudnya satu peristiwa, ya, saya rasa semua orang tahu, walaupun dia tak lahir tahun tu, semua orang tahu, iaitu peristiwa 13 Mei. 13 Mei. Pernah dengar peristiwa 13 Mei? Belum lahir kan? Saya belum lahir tentu, tapi memang peristiwa hitam tu sangat terkesan. Saya pun belum lahir, saya tak lahir lagi tahun tu, ya. Saya tak lahir lagi tahun tu, tapi saya tahu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Kembali kita lagi dalam TV Paduan Wadah Menyatuan bersama saya host Syafiq yang akan hostkan podcast anda pada hari ini. So tajuk podcast kita pada hari ini adalah Rukun Negara versus Jiwa Anak Muda. Jadi sebelum kita bincangkan tajuk ini bersama panel kita yang anggun sebelah saya ni, jangan lupa untuk follow semua social media Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional dan subscribe YouTube kita. So, tajuk pada hari ini sangat dekat dengan rakyat Malaysia kerana rukun negara secara sinonimnya menjadi amalan kepada rakyat Malaysia. Jadi, kita bawakan panel kita pada hari ini Puan Fairul Jibanu untuk kita kupaskan lebih lanjut. Jadi sebelum tu kita nak kenal dululah dengan panel kita. Jadi Puan Fairul boleh kenalkan diri dan kerja jawatan dan berapa lama di Jabatan Paduan. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih sebab bagi peluang kepada saya untuk berkongsi serba sedikit berkaitan dengan rukun negara lah, ya. Yes. Khususnya dalam jiwa anak muda kita pada hari ini. Sebab anak muda adalah masa depan kita. Betul, Puan. Jadi saya dari Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, berkhidmat di bahagian Kesepaduan Sosial dan juga Integrasi Nasional di Ibu Pejabat Putrajaya, dan memang bidang berkaitan dengan rukun negara ni amat sinonim lah dengan kerja saya sebab banyak melibatkan diri dengan pelajar-pelajar IPT khususnya dan juga golongan belia. Berapa lama dah? Berapa lama? Berapa lama berkecimpung? Kena bawa kalkulator tu. Okey, kasarnya lebih kurang dalam 23 tahun dah. Sangat lama. Berpengalamannya, Puan? Tak adalah pengalaman sangat sebab setiap hari kita belajar sesuatu yang baru. Ya. Okey, baik. Sebagai seorang yang terlibat dengan paduan ni, apa pandangan Puan tentang kefahaman rakyat ataupun terutama sekali dengan anak muda lah tentang rukun negara Okey. sekarang? Jadi rukun negara ni bukan perkara baru lah, ya, dalam kehidupan kita sebenarnya. Dia adalah ideologi negara dan semua orang pun tahu kenapa rukun negara tersebut digubal. Jadi kalau kita tengok, ya, kita ni sebenarnya patut bersyukurlah kerana sesungguhnya kita dilahirkan dan kita hidup dalam satu suasana negara kita yang semua orang sedia maklum. Malaysia ni adalah dia bersifat pluralistik, di mana masyarakat kita adalah sangat diversity, sangat majmuk. Kita terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, budaya, berbagai kelas sosial dan sebagainya. Jadi bukan mudah nak hidup dalam satu suasana ekosistem yang sedemikian rupa. Jadi kalau kita tengok, ya, semenjak kita merdeka, ya, 31 Ogos 1957. Semua orang tahu tarikh merdekanya tanah Melayu 31 Ogos 1957. Jadi selepas kita merdeka sampailah kita hidup ni merupakan satu permufakatan yang terbaik lah, yang merupakan satu tolak ansur antara masyarakat kita yang membolehkan usaha kita untuk mencari kemerdekaan dan juga selepas kita merdeka dapat kita layari kemerdekaan tersebut. Tetapi macam saya cakap tadi, disebabkan kita hidup ni dalam satu suasana yang sangat plural dan sangat majmuk, dia merupakan satu cabaran kepada kita. Jadi cabaran itu telah menyebabkan wujudnya satu peristiwa, ya, saya rasa semua orang tahu walaupun dia tak lahir tahun tu, semua orang tahu, iaitu peristiwa 13 Mei. 13 Mei. Pernah dengar peristiwa 13 Mei? Belum lahir kan? Saya belum lahir tentu, tapi memang peristiwa hitam tu sangat terkesan. Saya pun belum lahir, saya tak lahir lagi tahun tu, ya. Saya tak lahir lagi tahun tu, tapi saya tahu. Jadi peristiwa 13 Mei 1969 dia telah menunjukkan bahawa wujudnya ketidakkesefahaman dalam masyarakat kita, kan. Kenapa wujud tidak sefahaman? Kerana perlunya satu, orang kata, formula, satu instrumen yang boleh menyatukan semula. Bila berlaku peristiwa tersebut, maka pada ketika itu kerajaan telah umumkan darurat.
Okey. Bila kerajaan telah umumkan darurat, masa tu kita telah tubuhkan Majlis Gerakan Negara Mageran. Pernah dengar kan Mageran? Mageran, betul. Okey. Di bawah Mageran ni dia berfungsi untuk melihat semula isu-isu dan juga perkara-perkara untuk memulihkan semula ketidakharmonian yang sepatutnya sebagai rakyat Malaysia kita ada elemen tu pada ketika itulah. PAN ni lah satu platform yang memang ditugaskan, antaranya adalah untuk menggubah rukun negara. Itulah sebenarnya titik tolak macam mana lahirnya rukun negara tersebut. Jadi kita tahu kan rukun negara ni bukan seorang dua orang yang buat. Dia terdiri daripada pelbagai pihak, tokoh tu daripada pelbagai latar belakang. Mereka telah melaksanakan kajian, telah melaksanakan perbincangan, rundingan dan sebagainya. Akhirnya dapatlah kita wujudkan rukun negara yang dipanggil ideologi negara kita. Jadi rukun negara ni diisytiharkan bila? Dia diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Dah lahir? Belum lahir kan? Belum lagi. Okey, jauh lagi saya 1999. Sangat muda. Jadi anda adalah pengisian rukun negara tersebut. Betul. Jadi macam kita tahu, rukun negara ni dah lama sangat dah terbentuk. Jadi anak muda sekarang banyak yang belum faham macam mana rukun negara terbentuk apa semua tu. Jadi macam mana kita nak bagi sampai kepada rakyat? Nak bagi faham. Betul. Nak bagi faham tu yang saya kata setiap hari adalah kita belajar. Tu saya cakap tadi. Kita kena belajar setiap hari. Jadi anak muda ni saya faham dia adalah aset negara ya. Mereka adalah pewaris masa hadapan. Rukun negara ni anak-anak muda ni memainkan peranan yang sangat penting lah. Kalau kita tengok ya, rukun negara ni bila dia telah diisytiharkan masa tu sambutan hari kemerdekaan kita yang ke-13 ya, oleh di-Pertuan Agong pada ketika itu. Maka selepas rukun negara tersebut telah diisytiharkan, maka pada tahun tersebut semua program-program adalah berteraskan kepada rukun negara. Kita berteraskan rukun negara. Maknanya tema muhibah dan juga perpaduan pada ketika itu telah disebarluaskan di segenap pelosok masyarakat kita untuk meniupkan dan juga meningkatkan semangat cintakan negara. Jadi untuk itu, daripada situlah kita tengok ya, rukun negara ini bukan ikrar semata-mata ataupun kita hanya tahu ada cita-cita, ada prinsip. Sebab semua orang tahu rukun negara ni dia ada dua bahagian kan. Dia ada bahagian mukadimah, dia ada bahagian prinsip. Yes. Jadi mukadimah tu cita-cita. Kita ada 5 cita-cita untuk mencapai sebuah negara yang maju dan juga progresif. Dan macam mana kita nak capai 5 cita-cita tu? Kita ada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini adalah alat lah macam mana kita kena hayati untuk mencapai cita-cita tersebut. Jadi melalui tersebut daripada semasa ke semasa pihak kerajaan melalui kementerian dan jabatan khususnya kita akan melaksanakanlah program, aktiviti dan sebagainya dalam kita memastikan jiwa anak muda kita ini sentiasa kental, sentiasa sihat untuk menjadi warga negara yang aktif dalam negara kita. Apa tu program yang contoh-contoh program yang kalau kita nak tengok ya, contoh-contoh program kalau memang Jabatan Perpaduan buat, contohnya adalah gerak integrasi perpaduan contohnya. Dia adalah satu program tu melibatkan dia melibatkan pelbagai peringkat generasi muda, of course lah kan. Memang kita akan libatkan secara langsung, di mana dia adalah program kita melaksanakan dengan melibatkan 3 kluster, iaitu kluster kenegaraan, kluster silang budaya dan juga kluster nilai moral dan juga civic. Jadi perlu, sebab dalam rukun negara ni 5 prinsip tu semua tu kita kena hayati. Jadi melalui kluster kenegaraan ni, aktiviti-aktiviti yang berteraskan kenegaraan akan dilibatkanlah kepada anak-anak muda ni untuk mereka faham macam mana nak meningkatkan semangat cintakan negara dan sebagainya. Kalau macam dalam makanan contohnya, mereka akan tahu macam mana cara makan orang Cina, cara makan orang India dan sebagainya untuk meningkatkan dan juga mereka memahami nilai-nilai yang ada dan juga budaya adat resam masyarakat lain kita akan terapkanlah dalam program tersebut. Okey, tadi saya tertarik juga sebab program-program tu melibatkan pelajar-pelajar universiti, anak muda. Jadi boleh tak
Puan kongsikan, mungkin ada momen-momen yang menarik, yang manis semasa buat program bersama-sama dengan anak muda. Yang boleh Puan kongsikan. Okey, terima kasih ya. Bila kita buat program berkaitan dengan rukun negara ini, kita tidak boleh lari daripada konsep hubungan asas integrasi, iaitu 3 kata keramat lah yang selalu dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan kita, iaitu faham, hormat dan terima. Jadi 3 perkara ini sangat penting lah dalam setiap aktiviti dan juga program yang kita laksanakan. Jadi apabila kita nak mengajar anak-anak tu untuk makan, contohnya dekat daun pisang tu, kita akan cakap macam mana nak tutup, macam mana nak buka. Ada cara dia? Ada. Bila kita tutup daripada sini ke dalam, maknanya makanan tu sedap. Sedap lah. Maknanya dia akan datang itu lagi. Itu India. ada orang India. Jadi ada juga kawan-kawan kita ya daripada masyarakat Chinese contohnya. Dia biasa makan pakai chopstick. Jadi bila kita makan makanan Melayu ataupun makanan India, dia kena gunakan tangan. Ada yang sampai guna 2 jari. Dia masih lagi terbawa-bawa chopstick dia tu, dia makan nasi macam tu. Chinese biasa sebab chopstick dia biasa kan. chopstick kan dua. Itu tapi itu menunjukkan mereka dah mula memahami, dia boleh menerima. Sebab kita bukan saja kena faham, hormat dan terima, kita kena raikan. Bila kita dah faham, kita dah hormat, kita dah terima, akhir sekali kita kena raikan kepelbagaian yang ada dalam persekitaran tersebut. Memang sangat menarik. Waktu kita laksanakan program tu, waktu Puan laksanakan program tu, kita pun sendiri boleh belajar sekali dengan mereka cara-cara adat India, orang Chinese, Melayu, cara makan. Baik, itu antara yang menarik lah yang Puan boleh dapatkan semasa melaksanakan program. Jadi sekarang ni rukun negara, zaman pun bertambah maju, bertambah dengan social media. Jadi banyak cabaran yang untuk kita hadapi untuk laksanakan, untuk sebar luaskan lagi rukun negara. Kita akan berehat sebentar. Kita akan kembali lepas ini bersama TV Paduan Wadah Penyatuan. Kembali kita lagi dalam TV Paduan Wadah Penyatuan bersama panel kita pada hari ini, Puan Fairul. Puan Fairul okey lagi? Okey. Jadi kita bincangkan tadi rukun negara versus jiwa anak muda. Betul Puan Fairul? Betul. Jadi kita macam discuss lah macam mana nak bagi anak muda sekarang nak faham betul-betul rukun negara ni, bukan setakat baca saja. Jadi memandangkan kita sekarang berada di era teknologi, media sosial, TikTok lah, AI. Jadi adakah rukun negara ni masih relevan dengan gaya hidup generasi sekarang ni? Betul. Yalah, mereka rasakan bila dah masuk selesa ya dunia AI contohnya ya, anything can happen. Semua tanya je AI jawab. Makin kurang penggunaan sel-sel otak kita. Jadi rukun negara ni bukan hanya relevan, tetapi dia semakin penting lah ya, terutamanya dalam era digital. Kita kena faham ya bahawa kita ni rakyat Malaysia, kita orang Malaysia, kita hidup dalam satu bernegara, kita hidup dalam negara. Jadi kena faham, bila kita hidup dalam satu lingkungan ekosistem tersebut, dia ada rukun, dia ada prinsip-prinsip. Jadi sebagai orang Malaysia, ini adalah hidup kita. Yang Amat Berhormat Tuan Abdul Razak juga pernah cakap, rukun negara ni dia adalah piagam rakyat. Kalau ingat ya, masa mula-mula rukun negara digubah piagam rakyat. Maknanya kita ada visi yang perlu dicapai, iaitu untuk mewujudkan masyarakat yang moden dan juga progresif. Jadi rukun negara itulah menjadi inspirasi untuk mencapai perkara tersebut. Jadi walaupun kita dah masuk dunia orang kata AI, digital, jadi dia kena faham itu semua adalah satu aturan cara kita hidup mengikut zaman. Orang katakan belajar ikut zaman, kita ajar pun ikut zaman. Jadi bila kita dah tahu ya, kita ni hidup dalam era digital, kita sedia maklum cabaran-cabaran dia ya. Sebab rukun negara ni telah ditubuhkan tahun 1970. Tahun ini adalah tahun 2025. Kalau nak diikutkan, ini adalah tahun yang ke-55, sambutan 55 tahun kita rukun tahun negara, ini ya. Tahniah kepada semua rakyat Malaysia kerana berjaya mempertahankan rukun negara yang telah digubal pada tahun 1970 tersebut. Jadi kita tidak boleh
boleh lari dengan dunia digital hari ini, bahawa sesungguhnya kita hidup dalam satu fenomena orang kata polarisasi sosial, di mana anak muda kita pada hari ini memang hidup kalau kita kata dalam satu gelombang lah dalam gelombang di mana terlalu orang kata addict dengan algoritma yang ada dalam media sosial. TikTok lah kan. Yes, dia kadang kita tak cari pun, kita cakap pun dia boleh detect kan. Detect, betul. Takut kan macam ada orang sampaikan dengar bukan aja dulu kalau kita bercakap orang sebelah dengar, ini tak AI dengar kita. Alat telefon boleh dengar kita. Jadi kita macam terfikir apa-apa, bila kita buka dikeluarkan. Jadi kita memang tak boleh larilah dengan cabaran tersebut. Jadi sangat pentinglah bila kita hidup dalam dunia yang macam ni, sangat penting untuk menekankan lagi rukun negara, sebab ini akan, kita tidak boleh nafikan bahawa wujudnya kelompok-kelompok generasi muda yang telah mengalami kehilangan orientasi kenegaraan, di mana terlalu mengagungkan populariti yang lebih orang kata boleh mengurangkan semangat cintakan negara tersebut. Jadi dia kata apalah rukun negara contohnya kan, mungkin akan ada, tapi kita tak boleh cakap semua, sebab kita ada program-program yang sentiasa kita laksanakan dari semasa ke semasa, sama ada di peringkat sekolah ataupun IPT. Jadi sangat penting kepada remaja-remaja dan juga generasi muda hari ini bahawa gunakan media sosial ni dengan cara yang baik. Walaupun dia orang kata banyak yang negatif, kita tak boleh lari, tapi kita gunakan dengan cara yang baik. Contohnya orang kata kalau dulu negaraku, kita menunjukkan taat setia kita kena berdiri nyanyi lagu negaraku. Kalau baca ikrar pun sama kan, kita kena angkat tangan bila time kat prinsip dan sebagainya. Tapi dekat media sosial kita boleh tunjukkan cara kita nak tunjukkan kesetiaan kita. Contohnya kita cuba jadi penjaga nilai perpaduan dekat situ sebagai generasi muda yang baik dan juga aktif. Kita boleh elakkan fake news dan sebagainya. Sebagai rakyat Malaysia, kita boleh betulkan fakta-fakta yang sentiasa disebarluaskan, yang boleh mempengaruhi dan juga boleh mewujudkan satu polemik negatif lah dalam kelompok generasi muda itu sendiri. Jadi mereka memainkan peranan yang sangat penting. Saya tak nafikan generasi muda hari ini memang orang kata fingertips lah AI ni kan. Kalau dulu nak buat sesuatu kita kena ada manual, pada hari ini saya tengok tak perlu manual tu dah dia tahu sendiri dah, bila you bagi dia dah tahu kan. Jadi otak kita sangat cepat berkembang, sel-sel dia tu kalau bab AI ni saya tengok. Jadi negara ni memang relevan lah, daripada generasi ke generasi hingga ke generasi anak cucu anak kita yang akan datang pun sangat relevan. Tapi mungkin ialah cabaran tu kan, kita dapat nafikan lagi. Mungkin Puan Farah ada tips lah mungkin kepada ibu bapa ataupun ibu bapa yang dah baru berkahwin, generasi muda yang baru berkahwin ni kan, mungkin ada tips untuk ibu bapa ni untuk berikan kepada anak mereka, macam mana nak ajar untuk mereka faham. Tips mudah lah yang boleh Puan Farah bagi. Okey. Sebenarnya tips tu sangat mudah. Dia bukan kata tips lah ya, memang kita zahirkan dalam kehidupan dia. Rukun negara ni kita perlu tahu, faham, lepas tu kita kena amalkan, kita kena hayati kan. Jadi sebenarnya dalam kehidupan seharian lah ya, macam setiap agama menuntut kita membuat kebaikan. Jadi 5 prinsip tu kita boleh adaptasikan dalam kehidupan kita sebenarnya. Jadi kita mula didik anak kita jangan buat perkara-perkara yang negatif dan sebagainya. Itu adalah prinsip rukun negara yang pertama. Jadi itu sebabnya dekat Tabika Perpaduan ni saya ambil kesempatan ya, walaupun kita cakap pasal rukun negara, kita di Jabatan Perpaduan kita telah mula menerapkan pendidikan rukun negara di Tabika untuk label kanak-kanak. Ya, maknanya kita ajar boleh pun kongsikan. Boleh ya. Maknanya kita akan ajar mereka apa maksud prinsip rukun negara yang pertama, kedua, ketiga bagi level anak-anak. Contohnya kita akan ajar kalau kepercayaan kepada Tuhan. Tabika paduan kita sangat bagus. Mereka hafal daripada cita-cita sampai prinsip. Daripada mukadimah tu? Ya, dia boleh hafal sebab setiap hari mereka membaca. Jadi kita nak mereka daripada kecil sampailah besar. Maknanya didikan ni kita tak boleh dah umur 13 tahun, 14 tahun baru kita nak cakap. Kita kena mula daripada bawah. Jadi contohnya kedaulatan undang-undang. Kita kan akan ajar murid-murid ni yang berumur 4 hingga 6 tahun ni
Kalau nak buat apa-apa kena beratur, ikut line dan sebagainya. Itu adalah kedaulatan undang-undang. Macam tu juga dekat rumah, ibu bapa boleh terapkan pendidikan ni. Contohnya kesopanan dan kesusilaan. Ibu bapa boleh ajar macam mana kita kena menghargai rakan-rakan kita dalam persekitaran kita, terdiri daripada pelbagai kaum. Macam mana kita nak hormat jika kita ada rakan kita daripada beragama Hindu contohnya, bila kita pergi makan, kita janganlah order daging. Maknanya kita kena sensitif. Betul, sensitif, kita kena tahu bila kita hidup dalam satu ruang lingkup masyarakat yang pelbagai, kita kena ada ilmu lah. Kita tak bolehlah cakap saya tak tahu. Kita kena sensitif dengan rakan-rakan kita. Yang lagi satu adalah bahasa. Kita tak boleh pelekehkan bahasa-bahasa lain. Walaupun bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Tapi kita kena hargai juga bahasa-bahasa lain yang ada dalam persekitaran kita. Betul. Sebab bahasa merupakan satu alat penghubung yang baik. Dia adalah wadah perpaduan lah, bahasa Melayu. Jadi itu sebabnya ibu bapa boleh terangkan macam mana dia nak mengasihani kawan-kawan dia, jiran dia contohnya dan sebagainya. Dan juga melaksanakan aktiviti gotong royong. Bawa anak-anak ni bersosial. Jangan hidup sorang-sorang. Maknanya bila kita bersosial, kita akan mengenali komuniti kita dengan lebih baik lagi. Itu sebabnya Jabatan Perpaduan juga melalui Rukun Tetangga sentiasa melaksanakan program-program kemasyarakatan dalam usaha kita nak merapatkan lagi ukhuwah kita antara satu sama lain. Jadi bila kita kenal jiran kita, bila kita kenal kawan-kawan kita secara tak langsung, kita dapat mendalami maksud rukun negara tersebut dalam kehidupan seharian kita. Banyak sebenarnya tips yang dikongsikan oleh Puan Farouk untuk ibu bapa di luar sana. Kenalah ni tadi buat gotong royong. Bawa anak-anak, maknanya dia kena terangkan, kenal jiran. Jadi dia tahu rukun negara itu adalah amalan kita dalam kehidupan seharian kita. Betul. Maksudnya ada je dengan kehidupan seharian kita sebenarnya rukun negara tu. Ya. Tak perlu pun nak cari yang kat luar sana, tak perlu. Dekat pun dah boleh tahu dan untuk amalkan. Jadi itu antara yang kita kena amalkan lah. Jadi Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional pun banyak melakukan program. Betul kan? Ya, betul. Untuk rukun negara, untuk dari segi anak muda, untuk anak muda, untuk kanak-kanak, sekolah, komuniti. Tabika Perpaduan tu antara salah satunya lah. Tabika Perpaduan ni dia adalah program pendidikan lah untuk anak-anak 4 hingga 6 tahun. Sekolah rendah ada? Sekolah rendah kita ada kelab rukun negara. Ada kelab rukun negara. Boleh kongsikan sikit? Okey, kelab rukun negara ni dia adalah salah satu program lah ya, macam mana kita nak menyebar luas elemen kenegaraan dan juga perpaduan di peringkat sekolah ya, di mana kita melaksanakan program-program cintakan negara. Sehingga kini kita ada 6,849 kelab rukun negara di seluruh negara. Yang melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah jenis kebangsaan Cina. Kita ada, memang kita buat program-program lah dekat sekolah-sekolah. Untuk yang peringkat ni universiti, untuk peringkat universiti kita melaksanakan program strategik dengan Kementerian Pengajian Tinggi, di mana kita mewujudkan platform Sekretariat Rukun Negara. Jadi mahasiswa lah yang akan buat program, di mana perpaduan ini kita akan ajar dalam kalangan mahasiswa. Lepas tu ada juga program-program mahasiswa bersama dengan komuniti. Maknanya mereka buat sendirilah. Maknanya dengan komuniti, contohnya dibuat program bersama dengan masyarakat. Jadi dia tahu macam mana dia nak terangkan, ataupun dia sebagai panel contohnya macam forum hari ni bersama dengan masyarakat. Jadi dia tahulah rukun negara dalam komuniti ni macam mana untuk dizahirkan. Contohnya buat program sukarelawan dan sebagainya. Jadi SRN ni Sekretariat Rukun Negara ada dapat dana lah daripada dia bila dia orang nak buat program, dia kena hantarlah proposal kepada Kementerian Perpaduan Negara, dan insya-Allah lah sekiranya program tersebut memang berteraskan kenegaraan dan perpaduan, KPN akan bagilah sejumlah bajet untuk mereka laksanakan program. Jadi macam mana mahasiswa ni nak masuk kelab tu? Adakah dekat universiti sendirilah? Dekat universiti ada. Di peringkat universiti saja penubuhan dia. Kat peringkat universiti. Jadi mahasiswa kat luar sana boleh cari, search Sekretariat Rukun Negara Kelab, boleh masuk dan join untuk lakukan program-program bersama komuniti, untuk tingkatkan lagi rukun negara. Sebab dia program peringkat kelab dengan IPT ni bukan saja dilaksanakan oleh kelab dan juga SRN. Jabatan juga ada program-program khusus untuk mahasiswa ni. Contohnya macam kita buat grip
tadi, lepas tu Citra Negaraku, lepas tu kita ada program debat perpaduan, pidato perpaduan. Jadi ini semua adalah antara aktiviti-aktiviti yang membawa generasi muda hari ini membincangkan dan juga mengupas idea bersama berkaitan dengan kenegaraan dan juga rukun negara khususnya. Jadi mereka akan bincang lebih detail, contohnya dalam pidato rukun negara. Setiap peserta tersebut dia akan kupas berkaitan dengan cita-cita ataupun prinsip rukun negara tu. Jadi bila dia bercerita, dia akan buat kajian. Bila dia buat kajian, maknanya dia dapat meningkatkan ilmu dalam diri dia. Itu adalah antara usaha pendekatan jabatan lah ya. Macam mana dia nak membolehkan maklumat tersebut dicairkan kepada individu yang berikutnya dalam meningkatkan pemahaman dan juga pengetahuan berkaitan dengan rukun negara dalam kehidupan seharian. Faham. Jadi lebih mudahlah apakah inisiatif rukun negara itu lebih mudah diserapkan kepada anak muda sekarang. Melalui program-program kita. Okey, baik. Banyak lagi sebenarnya nak dikupaskan tentang rukun negara dengan basis jiwa anak muda ni, Puan Fairul. Kita akan rehat sebentar. Kita akan kembali lagi dalam TV Paduan Wadah Penyatuan. Kembali kita lagi dalam TV Perpaduan Wadah Penyatuan, bersama kita lagi panel Puan Fairul Jubanul. Jadi Puan Fairul, masih okey lagi kita kupas lagi rukun negara ni. Tadi saya dengar yang Puan ceritakan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional sendiri laksanakan banyak program macam debat paduan, pidato paduan, citra. Sempat kena handle program semua tu, Puan? InsyaAllah, kalau ada kemahuan pasti ada jalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Situ ada jalan. Okey. Ya. Tapi program tu melibatkan mahasiswa. Jadi daripada jabatan sendiri handle keseluruhan sekali lah untuk laksanakan program tu. Okey, macam kita dekat jabatan kita kan ada banyak jentera perpaduan ya. Kita ada jentera perpaduan rukun tetangga, skim rondaan sukarela, kelab rukun negara, sekretariat rukun negara. Lepas tu kita juga ada jawatankuasa penyelaras tabika perpaduan, kita ada penyelaras jawatankuasa penyelaras taska perpaduan. Dia itu macam PIBG dekat tabika dan juga taska lah ya, dia Persatuan Ibu Bapa di peringkat kelas. Jadi memang bila kita nak buat program, kita kena ada modus operandi kita lah ya. Memang kita ada pendekatan yang strategik, jaringan yang baik lah dengan jentera-jentera kita. Kerana dah sampai masanya bukan kita seorang yang buat kerja. Kita kena bersama, kita hidup bersosial. Jadi Jabatan Perpaduan perlu menjadi role model lah. Maknanya kita nak buat apa-apa, kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Kita tak boleh lagi silo lah. Kita kena berstrategik dengan rakan strategik kita. Jadi kalau kita buat dengan generasi muda ni, sudah semestinya lah kita kena bekerjasama dengan pelajar-pelajar, iaitu ahli jawatankuasa sekretariat rukun negara dan juga NGO belia. Mereka-mereka ini adalah rakan-rakan karib, sahabat baik kita lah dalam menjayakan aspirasi kita, iaitu membudayakan perpaduan, meraihkan kepelbagaian. Jadi kalau kita tengok contohnya, kalau memang banyaklah program ya, kalau kita tengok, kalau nak dikirakan hampir setiap bulan pun ada program. Ada program memang. Tapi kita alhamdulillah lah, our Sekretariat Rukun Negara memang sangat bagus lah, dan juga belia memang bagus lah. Banyak juga SRN yang boleh melaksanakan program dengan sendiri ya. Bukan buat program saja. Macam tadi saya ada cakap ya, Sekretariat Rukun Negara ni bila nak buat program, dia orang hantar proposal kepada Kementerian Perpaduan Negara dan dia orang buat program. Tapi ada juga dalam kalangan Sekretariat Rukun Negara kita yang berjaya mencari dana daripada pihak lain. Daripada pihak luar? Yes, bukan daripada kementerian ataupun jabatan semata-mata, tetapi mereka juga dapat daripada badan-badan korporat, NGO dan sebagainya. Contohnya UTHM lah, antara SRN yang sangat aktif. Dia mendapatkan dana-dana daripada luar dan boleh melaksanakan banyak program. Kita bercakap bukan sebab dana saja. Maknanya bila dia buat program, bermakna dia sedang menyebar luas, dia sedang mencairkan elemen-elemen kenegaraan kepada rakan-rakan dia dalam universiti dan juga dalam komuniti. Jadi perpaduan itu bukan saja kita bercakap dekat dalam bilik kuliah, tetapi juga kita bercakap dalam komuniti juga. Maknanya di sinilah peranan Sekretariat Rukun Negara sebenarnya. Kalau di peringkat jabatan, antara
antara program yang memang kita libatkan pelajar-pelajar dan juga NGO secara langsung adalah debat perpaduan contohnya. Debat perpaduan. Okey. Debat perpaduan ni biasanya kita akan letak target. Kita akan letak contohnya 40 pasukan ataupun 50 pasukan. Program ni kita buat 2 tahun sekali. 2 tahun lepas kita letak target 50 pasukan. Satu pasukan ni ada 4 orang. Pasukan terdiri daripada mahasiswa lah. Pelajar-pelajar, Sekretariat Rukun Negara lah, ataupun pelajar-pelajar universiti, tapi universiti tu kena ada Sekretariat Rukun Negara. Jadi tujuan kita mensyaratkan tersebut kerana kita nak lebih banyak SRN dapat ditubuhkan. Jadi pelajar-pelajar ini akan menggerakkan jawatankuasa dia bersama Majlis Debat Universiti Malaysia lah. Mereka akan gerakkan pelaksanaan program debat tersebut. Jadi dekat sini kita hanya beri panduan dan juga kita bekerjasama dengan mereka lah melaksanakan program debat tersebut sehinggalah ke final. Mereka akan buat promosi dan sebagainya. Buat sendiri, inisiatif sendiri. Inisiatif lah, dia akan bersama rakan-rakan dia akan buat promosi bersama MADUM, Majlis Debat Universiti itu, untuk dapatkan penyertaan dan sebagainya. Yang kedua adalah pada tahun ini kita ada buat program Citra Negaraku. Citra Negaraku. Okey, dia adalah satu program, dia ada package lah. Dekat dalam tu bila kita salurkan dana sejumlah duit, mereka akan melaksanakan program sama ada dekat universiti dan juga dekat komuniti. Maknanya student yang akan buatlah program tu. Kita bagi tak banyak macam Citra Negaraku hari tu, alhamdulillah Kementerian Perpaduan meluluskan sebanyak 20,000 untuk setiap program. Citra Negaraku. Untuk setiap program kita buat 6 melibatkan 6 universiti lah. Tapi dia bukan saja buat dekat universiti tu. Bila dia buat program, dia akan libatkan universiti-universiti lain sekitar dia jugalah. Tapi yang menggerakkan tu adalah jawatankuasa Sekretariat Rukun Negara. Jadi tujuan kita adalah kenapa kita minta dia buat, sebab kita nak difaham maknanya program ni akan menghasilkan apa, outcome dia apa. Jadi secara tak langsung dia akan fahamlah elemen rukun negara dalam aktiviti-aktiviti tersebut tu ada dekat situ. Jadi itu adalah antara usaha kita lah, bagaimana kita nak memperkasakan SRN kita memahami rukun negara melalui program-program yang dilaksanakan sendiri oleh mereka bersama dengan rakan-rakan mereka. Maksudnya di sini jabatan bukan sahaja menyalurkan dana tapi malah memberikan peluang kepada universiti ataupun Sekretariat Rukun Negara ni untuk gerakkan sikit program. Jadi lebih dekat lah. Maksudnya bila dia orang pelajar ni buat program, pelajar-pelajar yang lain lebih minat lah sebab dia ada macam ada punya ni kan, dia punya dia kawan-kawan dia yang buat. Macam kita pergi universiti, kita yang buat, okey datang dengar dah habis dah zaman tu, tak boleh dah bosan dah. Dia sekarang kena lebih autentik lah, dia kena lebih praktikal, di mana bila kita buat tu biar student yang uruskan, kita ada dekat situ sebagai panduan ataupun kita nasihat je, pembimbing saja. Pembimbing saja. Maknanya kalau ada VIP ke apa, kita bimbing dia dari segi protokol dan sebagainya. Itu saja. Okey, Puan. Nampaknya podcast kita ni pada hujung. Jadi mungkin sedikitlah mesej ataupun daripada Puan kepada anak muda sana untuk mempraktikkan jiwa rukun negara ni. Okey, kepada kepada rakan-rakan penonton-penonton, kepada rakan-rakan tu tak boleh lah ya, sebab generasi muda ni dah level anak-anak saya. Boleh. Ya. Okey, kepada anak-anak sekalian. Kepada anak-anak sekalian, rukun negara ni adalah milik kita semua ya. Dia kena budayakan dalam kehidupan seharian. Dia kena ada jiwa. Lepas tu yang paling penting adalah generasi muda hari ini perlu berani tegas tampil sebagai penjaga nilai perpaduan. Mereka macam benteng lah ya, benteng daripada anasir-anasir luar. Sebab kita memang jelas, kita faham dunia IT, dunia digital hari ini berada di fingertips generasi muda kita hari ini. Jadi kena lebih berhati-hati, kena bijak menggunakan segala kemajuan teknologi yang ada. Betul. Jangan kita hanya celik terhadap teknologi, tetapi kita kena jadi rakyat yang lebih beradab dan juga berakhlak. Itulah dia warga negara aktif Malaysia yang sebenarnya. Ya, saya memang yang mahalnya itu adab dan berakhlak itu memang
anak muda sekarang memang kena ada adab dan berakhlak tu lah. Jadi saya rasa itu saja untuk diskusi ataupun podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Puan Fairul kerana sudi datang podcast. Mungkin next time kita akan next time kita jumpa, insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, baik, terima kasih kepada penonton-penonton TV Paduan Wadah Penyatuan. Kita akan kembali lagi ke episod yang akan datang.